Weh, korang nak tahu tak? Kenapa? Cikgu bahasa Inggeris kita dah nak bersara. Siapa? Happy retirement, Teacher Molly. Thank you for being a wonderful teacher. Thank you for teaching and caring for us. Assalamualaikum, Teacher Molly. Selamat bersara. Terima kasih dah ajarkan kami. Saya anggapkan teacher macam mak saya tau. Selamat berehat, teacher di rumah. Jangan lupakan kami, teacher. Kami sayang teacher. Bye. Teacher Molly, saya Teacher Molly. Bye. Pergi ke taman petik melati, harum mewangi di pagi hari. Jasa cikgu kekal di hati, saya sayang cikgu setiap hari. Kami sayang teacher. Terima kasih teacher mengajar saya bahasa Inggeris. Jangan lupakan kami tau. I love you teacher, kami ada sesuatu untuk teacher. Selamat bersara, Teacher Molly. Cak. Teacher Molly, we love you. Thank you, Teacher Molly. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga dipanjangkan umur. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat bersara Teacher Molly. Terima kasih kerana telah mengajar kami darjah 1 hingga darjah 6. Kami sayang Teacher Molly. Bye. Selamat bersara Teacher Molly. Terima kasih sebab mengajar kami bahasa Inggeris. Jangan lupakan kami tau Teacher Molly. We love you. Bye-bye. We love you and we miss you, Teacher Molly. Bye, teacher. Okay. Semoga cikgu selalu pada mak. Semoga cikgu sehat selalu. Amin. Semoga cikgu sehat selamat yang panjang umur. Amin. Selalu panjang umur. Amin. Selalu panjang umur. Amin. Terima kasih cikgu selalu dapat iPhone 4 was promise. Amin. Kita ajar doa. Amin. Cikgu sehat selalu. Amin. Saya sayang cikgu sangat-sangat. Cikgu baik-baik tau kat rumah. Okey, terima kasih.